Korang pernah tak curah air panas dalam sinki? Kalau korang pernah, jangan lakukan amalan ni lagi kerana anda boleh disakiti oleh bangsa jin. Nak tahu? Tengok video ni sampai habis. Tekan button like, share, repost video ni. Moga-moga info ni memberi manfaat kepada semua. Peristiwa ni berlaku kepada seorang pemuda Ansar yang dia balik daripada perang, lalu dia membawa senjata. Dan kemudian sampainya di rumah, dia jumpa seekor ular ataupun haiwan pada ketika itu, lalu dia membunuh dengan senjata beliau. Kemudian beliau didapati mati selepas daripada membunuh binatang tersebut kerana dibunuh oleh ahli keluarga jin tersebut. Jadi kat sini jin tu boleh membunuh manusia. Jadi kalau korang yang curah air panas dalam sinki tu, hati-hati kerana tempat kotor ni adalah tempat tinggal bangsa jin. Takut-takut terkena anak mereka dan mereka boleh membalas dendam kepada anda. Mungkin anda akan berlaku penyakit misteri. Ada yang sehingga boleh membawa maut. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, kalaulah ada binatang yang berbisa masuk dalam rumah kalian, jangan kalian bunuh selain kalian memberi amaran sebanyak 3 kali. Contoh amaran yang kita boleh bagi, Assalamualaikum, wahai hamba Allah, kalau kalian datang daripada kalangan jin, keluarlah daripada rumahku ini. Kalau tak, kalian akan binasa. Bagi amaran sebanyak 3 kali. Kalau dia keluar beredar, maksudnya itu adalah bangsa jin. Tapi kalau dia tak beredar ke barang kalian, itu adalah haiwan dan kita boleh buat sesuatu ataupun panggil jepam dan sebagainya untuk tangkaplah binatang berbisa tersebut kerana risau kita pula disakiti oleh haiwan tersebut, haiwan berbisa tersebut. Dalam cerita ni, korang jangan buat. Ramai dah saya jumpa orang yang curah air panas dalam sinki, dia sakit kena gangguan jin. Masya Allah, sakit dia tu sangat teruk dan misteri yang mana tidak dapat dikesan dengan medical. Jadi korang kalau boleh jangan buat. Kalau korang nak curah air panas dalam sinki, kalau boleh tunggu dia sejuk dulu ke, ataupun korang nak curah tu, korang baca Bismillahirrahmanirrahim baru curah. Sebab takut-takut mereka tinggal di situ. Sebab tempat kotor adalah tempat kediaman bangsa jin. Jadi boleh jadi sebab benda tu berlaku kepada kita. Kenapa Allah Ta'ala izinkan perkara tu berlaku kepada kita? Kerana kita menzalimi makhluk lain. Jadi Nabi kita tadi dah ajarkan kita tentang adab, tentang akhlak. Tapi kalau korang masih lakukan, tolong tinggalkan amalan ni kerana dia boleh membahayakan diri anda, keluarga anda ataupun orang yang berada dalam rumah tersebut. Jadi kalau korang ada persoalan yang nak dibincangkan, komen dekat ruangan komen. InsyaAllah, semoga-moga info ni memberi manfaat. Asyikul Mustafa, perindu Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.